Bajak ini ada dalam game GTA 5 guys. Tak percaya korang cek dan lihat sendiri guys. Hello guys, Assalamualaikum. Ini rupa bajak seterusnya guys. Bajak ni semat terpaling detail guys. Ratakan tanah-tanah untuk empit, naikkan bahagian bukit-bukit tanah itu memang mantap. Ini bajak guys. Bateri, kabel tempat buka skru untuk penukaran bateri. Bateri aku dah boot in dan pasang untuk test ya guys. Rupa dalamnya. Angkat sahaja ini dan terus direct bajak ini guys. Remote controlnya, punya sound, lampu, on off switch, minyak bajak itu sendiri. Memang detail dan cantik buku guys. Manual tu yang aku beli bajak ni guys. Sebab ada dalam game GTA 5. Jom kita start. Bawah sini ya, tempat letak bateri, buka skru sekali. Bateri pada bajak ini sudah diberi dan cas ini sekali. Pula bahagian bateri double A guys. Bateri double A kena beli sendiri guys. Dia tidak diberi sekali. Bateri double A senang sahaja didapati di mana-mana supermarket dan mini market. Dia kat celah gantai ni guys. Timbul lampu yang cantik itu. Hidupkan enjinnya. Lepas tu kita jalan dah. Contohlah ini, aku nak tolak ke sini. Ini cara kegunaan bajak ini guys. Kita boleh naik turun. Macam ni aja, sikit aja. Tidak lupa ya, besi padu guys. Di sini besi, belakang ini pun besi, yang lain semua plastik kecuali skru. Tolak ke tepi. Function tak function? Mantap guys. Padamkan bunyi, padamkan lampu. Hidup lampu, hidup bunyi. Jika anda berminat dengan bajak dalam game GTA 5 ini, sila tekan di back kuning. See you to the next video. Bye-bye. Harga pun mampu milik guys. Sungguh detail dan murah sahaja guys. Dapatkannya.